Semua rakyat Malaysia yang terkandas di Hak Nyai diminta bersedia di lobi hotel masing-masing bagi persediaan operasi pembinaan sementara ke tempat yang selamat oleh pihak berkuasa tempatan. Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla berkata koordinasi bersama pihak berkuasa tempatan di Hak Nyai itu telah bermula dan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Jelasnya, kerjasama rakyat Malaysia amatlah dihargai bagi memastikan urusan pemindahan berjalan dengan lancar. Sekiranya terdapat pertanyaan lanjut, sila berhubung pegawai petugas di Pejabat Konsulat Jeneral di talian 6681990130. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berkata, Kementerian Luar dan Kerajaan Thailand akan melaksanakan koordinasi bantuan kepada rakyat Malaysia yang terkandas akibat bencana banjir di Hak Nyai. Tambahnya, Malaysia juga akan memperoleh maklumat terkini berkenaan situasi banjir yang berlaku di wilayah itu menerusi Konsulat Jeneral Malaysia di Songkla. Ujar beliau, semua yang terkandas mungkin mahu pulang segera dan kenderaan berat akan disediakan untuk membawa mereka pulang ke kawasan masing-masing.